Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang dah jam pukul berapa? Sekarang dah jam pukul 9 lebih pagi. Hari Ahad. Aku ada trip main anjing dekat PD, Polisi lah. So kita punya player, kita ada Wan, First time. and sama Tawan. Mudah-mudahan ada lesen. Ada Abang Yan. Kita ada abang pula. Kita ada Yaya. Dan kita ada Abang Ali. Baru kita punya komen. So ni first time nak try main anjing lah. Kita belajar main anjing. Lepas tu kita ada sulam-sulam sikit dengan micro jig. So, harap ada manis-manis, harap ada saiz idaman. Dia pakai kopi dat dia. Kopi. Oi, mi ketuk bawah kan? Tengah Allah. Tui. Ketuk bawah kan? Tui. Putui. Main sekali. Tengah drop makan. Tak boleh jadi ni. Memang ketuk-ketuk kok. Wuih. Kan bawah ada ni. Tengah drop laju. Tak kena mana sangat. Tengah turun laju makan. Ya, cantik. Cantik. Lejek kau dia belak Yaya. Tak, layan. Dia ketuk tadi aku dah. Okay, sekarang. Yes. On video. Bunga-bunga sudah mekar. Di baru. Weh, tak lah. Selah. Allah Akbar. Mana gambar? Bawah cepat belah. Bawah ada. Naya. Masuk ke bawah dulu. Hei, belakang. Okey, mesti belakang. Gaya tu. Kerapu. Ha? Kerapu. Main ketuk-ketuk kau. Ni geng-geng Melayu nak mana tak kau dapat situ dia baling. Tahu tak apa. Golang-golang pun makan macam tu. Mana tak tengok ada ikan lagi. Betul-betul Melayu original ni. Ni tak tipu punya Melayu ni. Aduh. Melayu bahasa. Mobil. Right, jangan usik. Sebab tu jadi Melayu lah. Apa, Melayu demi strike tak apa. Tak sangkut lah ni. Dia nak ke apa ni? Ambil bawang. Dia lawan. Masa drop. Ada bawang. Tak selah talang. Ayan je. Tak apa, dapat tali kasak. Ambil je bawang ni. Geleng tak? Geleng. Geleng ikan. Padu Jan. Dia nak masuk karang ni. Tu lah. Ya, layan. Video anu Bin. Oh, Groot. Grup Gorgun. Dia cetek ni. Alhamdulillah. Tak kumpau ya pembukaan strike. Seekor Groot. Sepit tu. Saya kira saya sudah lulus dalam mencari lesen L untuk game anjing . So kita cari lesen E pula untuk bawa panjang punya ni. Ya. Ikan dia sangkut. Ikan. Weh, baik. Oi, talang. Padu. Mubin baru naik seekor. Ya. Tu dia, gerut. Macam nak cakap dah. Tu. Cakup je utama. Ni, Yaya. Yaya bersama talangnya. Aku dah Mantap. cakap dah dia kalau mancing. Kau sini, cukup. Noh. Piti dong. Aku nak bawa dah tangguh lipat panjang ni kan. Ni macam malas sebab naik motor. Tengok. Sakit tak sikit telinga duduk dengan dia. Berdesi ngau ni. Malam ni balik hotel dengar. Tengah bunyi apa ni? Okey. Dah balik nak tidur. Bondol. Dia anjing ni kena layan je. Memang kena layan. Mainline 1 point kapan? 1.4. 1.3 LB saja. Mainline Leader 4. 4 LB. Jadi lebih kepada melayan daripada Naik ikan. naik ikan. Korang jenis kaki layan boleh layan. Jenis kepam tak payah. Tapi kalau talang memang liat sikit lah nak naik. Talang ni. Talang. Tadi banyak ni ikut aku 3 ekor. Talang memang liat sikit naik. Dia melepeh kan. Ramai penonton ni. Ya, artis kot. Ian ni tak ada siapa-siapa bawa nama dia naik je. Saja je yang ni. Saja je ni. Kalau letak dia, Naik. naik je ni. Meletup. Ngomong tak? Dia bawa nama dia sendiri pun tengok macam mana sekarang. Yan macam apa ni Yan?
Tak ada. Cing ni. Ikan bunting. Ni yang kalau dekat komen TikTok ni, bang apa ni bang, pondan lah Rek. Yo. Betul lah Rek bang. Buang masa lah Abang layan mari ikan. ikut saya datang PD. Buang masa lah abang layan ikan macam ni bang. Dia tak tahu tali bawah 2 pound Kata awak kena ikut yang saya bagi. Tak salah, tak nak tunjuk muka gini. Tak nampak je. Kasar, saiz kasar je. Sebab dia kat Sona tadi ada 7-8 ekor je. Dia tak ramai. Hei, cuma menantikan ni. Bayang pun tak nampak ni. Ni mesti baru kuda confirm. Lusuk jahat tu. Tu salah. Oh, tak nampak ah. Mana? Tu. Jenahak doh. Giti doh. Mana? Talang. Woi. Okay, balancing sikit. Tak Baik, sipi-sipi. besar ya punya. Garing ah. Fake hope betul ya. Baik. Abang Yan bagi fake hope betul lah. Tak kumpau. Betul. Garing ah. Besar ya punya lagi. Bakar. Dia kalau Ali kata ada kat bawah. Jangan jaga. Hang gemar. Ikan ni suka betul lah kamu. Apa ni? Selapu. Hitam pula selamu pun. Aduh, ni keling ni namanya ni. Kuat berjemur. Betul dah. Kalau orang sini panggil terapuk keling. Oh ya. Awak jujur sangat. Ramai bawah ni. Okey, main. Okay. Tak langgar ni kan. Tak. Lepas bawah ni, lepas bawah. Lepas jauh lagi. Tapi jaga tu. Boyok ai ikan. Ikan. Lah. Astagfirullahalazim. Kalau lama sikit anda membentuk. Kau benda ni. Kelam. Pam gulung. Ya. Pam gulung. Kita tak reti je tu. Baik. Mesti ada kat dia ada kat bawah. Biar lagi 200 meter habis. Nanti dia masuk kat kaki boyang. Ni siapa ni? Dia masuk dah tu. Pam dia. Dia pergi layan. Okey, awak kena duduk sebelah sini. Okey. Yang pam. Gitu. Yes. Okey, baik. Tahan 10 tu. Tali belok tu lah. Mana dah tangkap. Yes lah. Itulah nikmatnya main lagi. Itu nikmatnya tali 1.3 ah. Yan. Weh, dah juga oh. Tolong pas ya. Sila oh. Weh, papan juga. Papan juga. Orang dia jahat. Ya, kamu pening ah? Fokus mancing. Tak apa. Weh, bisa tu. Papan juga. Oh, 2 ekor papan. Kamera on ke? On. Baik. Ya. Kita tiba ni. Pan atas eh. Tak bawah je. Pam. Okey, baik, mantap. Mantap. Dia naik. Terbaik. Ini sebenarnya gate hygiene geng. Mantap. Dekat mahal tu. Tu. Bangsawan yang set up tu. Kepek lah. Keluarkan dia berjari. Keluarkan dia berjari. Buat leceh dia. Tu dia pek tadi. Macam polis punya ni. Polis. Cemeri ni. Macam tena dia. Dia Mancing ke dia sini. lah. Trolling tu. Ayah dia trolling laju dia. Siapa nak mengejar? Bulan kuda macam mana? Tengku dia nak trolling tu. Oi. Jangan barat. Aduh, kena microchip ni. Apa nama bini? Oi, dia banyak siap bawah, banyak gila. Jena. Masalah dia. Woi, arah baru kuda, babi baru kuda. Cepat badak kuda. Cilaka. Ambil badak kuda sana. Dia minta jena, dapat jena. Kan saya kata sini boleh ambil jenah. Awak percaya saya tak Mubin? Percaya, saya percaya dekat tekong, jangan risau. Syah Baker.
Kepit sikit Mubin. Mantap. Saya mau ambil gambar. Mana tempat kepit tadi dah? Oh ni. Kat Ian. Sambil kerja telefon pun senang, tak sakit kepala. Semua dapat. Kurisi lah, you memang pandai mancing. Yang ni kena balik lah. Kong juga kan. Kurisi lah, you pandai mancing. Oh, yang ni bagaimana? Jaga-jaga. Power lah dia ni. Power lah Mubin. Gerak. Jenah. Awak tak percaya saya ke ni? Yan, cakap dengan ni Yan, first time kita jumpa spot ni, orang macam mana? Jenah yang kedua alhamdulillah menggunakan biskrit dan jig daripada 12 Seahawk. ekor ni. Mantap. First time jumpa spot ni. Tapi dia tak naik. Macam berat tadi. Oi. Balik kat tip. Dia akan balik kat tip tu. Oh. Pandai lagi. Jenah lagi. Macam botol mah. Jenah lagi. Oh, wah. Oh, dah. Masa drop dah ambil. Kerong. Kerong. Ingat Nak ambil macam besar kan? itulah. Yalah penipu bangsa. Sebab hang mengkerong. Kalau kerong belang tadi. Lontong lah hantu. Kamu lah Mubin. Kerong dah. Kau tengok getar rock tu. Kan? Gerut-gerut. Abang mana rendah pada saya nampaknya. Dia kata kerong, gerut-gerut. Tu, nampak tu. Menggunakan jig daripada Seahawk, geng. Mantap. Habis, tak habis. Saya pula kena makan bubur. Seret. Dia tak mau. Kena kau. Ini kelah. Apa benda ni? Berat. Menggerong. Kan? Cangkuk mata. Okay. Lanjut kan? Oh, no. Kan juga. Gerut-gerut. Ataupun serkut. Perlu tak ingat no, gancu ni tak. Oh, tu beg mandi. So, alhamdulillah trip Ajing dan micro jig di Port Dickson berjaya. Alhamdulillah. First time main Ajing terbaik, mantap. Pembelajaran yang baru untuk hari ni. Okay. So insyaAllah dalam lagi kita turun lagi. Hasil pun padu kok. Masalahnya dah kena yang satu buang masa. Dah Abang Ali dengan Abang Yan. Mubin. Ni Oh. sekut Mubin. Jumpa spot baru. Terbaik. Best. Besar pula.